Section 98 tak ada mengena dengan DBKL. Macam mana DBKL punya orang boleh mari roboh saya punya rumah? Jawapan dia. Satu pandai cakap lain pula. Lain pula. Ya. Tunggu Zuri cakap Section 98 tak ada mengena dengan DBKL. Totally owned by private. That is Ambleside. Ya. Sekarang DBKL yang mari roboh saya punya rumah. Mana keadilan ni? Pada 8 hari bulan saya pergi ke mahkamah. Diorang cakap dalam chamber, saya minta, saya dependent nombor 2. Izin, minta tolong, saya mau dengar apa yang berlaku dalam magistrate yang hakim. Terus mari tutup, nama dia Amelia. Tutup pintu, tak mau kasih saya masuk, dengar. Saya pun tak tahu apa transfer dalam chamber tu. Basically he tried to get a court order to set aside to this demolition order. Dia tak ada pekerjaan. Tak ada kasih peluang, tak ada mana saya pun tak tahu. Kehakiman di Malaysia tak tahu pergi mana. How am I? Where am I now standing? Am I standing on the road? Saya tak hadir, saya punya peguam pun tak hadir, tapi dia orang dapat keputusan sebelah pihak. Dia orang cakap dia yang punya tanah ni. Saya tak ada hak nak tuntut balik. Itu dia keputusan dia orang. Kata the proof is not sufficient. Sufficient. At the same time, we set aside letter. On the 8th morning I went. They postponed to 2 o'clock. When at 2 o'clock I want to go to the chamber and ask them permission to go inside the chamber. Want to listen what is going on around the chamber. The judge herself, name is Peguam Amelia. She come and close the door. She say you are not allowed to get inside the chamber. In the KL Eco City owns 80%. Basically 20% is owned by DBKL in the development. And the 80%, 40 of it belongs to Yayasan Gerak Bakti, and the remaining 60 to SP Setia. But the issue is, why was SP Setia chosen? Is it because of the linkages and connections to certain groups? You see? And the other point is, when I asked the developer, why haven't you validated verified his documents? He said, well, because because the land office could not trace it. Because the land office could not trace it. So this is, of course, it's brought to court. But again, the issue is, how about the rights of other private land owners? All around Kuala Lumpur. You ada grant, you ada tanah, ada sejarah tok nenek miliki, lepas tu hilang terus. Hilang begitu saja. Jadi kita bangkitkan kerana tak mahu berulang. Lagi nampak juga, saya fikir untung atas angin ni terlalu ketara. Sampai boleh ke orang terima, orang bercakap beratus orang pindah. Daripada 2008 kita bangkitkan, ada yang tercicir. Pak Cik Lan begitu sukar nak dapatkan papasan untuk penduduk asal, tapi bila bercakap nak jual, dah ambil tanah 40%, jual begitu sahaja. Jadi pada saya wajiblah mereka menjawab, kerana saya rasa zaman untuk projek Alibaba, usaha sama Alibaba ni dah berakhir kalau nak kata Perdana Menteri menjanji transformasi dan sebagainya. Pasal kami teroka ni dari sebelum Malaysia wujud. Bukannya Malaysia Merdeka tahun 57 Kampung ni dah ada masa bapak saya ada tahun 38. Awak kira lah. Maknanya kami adalah peneroka sebelum Malaysia wujud, belum merdeka. Dan dulu dia bagi lot dekat mana orang lama, lot 117 tu rumah saya sampai berapa lot lah? 129 ke? Sampai habis. Saya punya asalnya, this you can see, this is my original asset. A portion of CT 8139 is my estate. Lot 3766 now is lot 42 in Kuala Lumpur. 4,000 square feet together with a house in. This is the location of where now my house they break. This is the address. I got the asset. Everything I got here. For these letters from High Court, how can they deny it? They said my house is. I got nothing to do with lot 42 according to them. Original LA. Still I am having the original LA. I saw that. Still I am having. How come they said I got nothing in this property? This is not a leasehold. This is a private property. It's not leasehold. It's a freehold. Orang yang tak pernah duduk di kampung ambil hukum boleh dapat apartmen ambil hukum. Pasal apa dia bayar duit? Ada yang bayar 3,000, ada yang bayar 4,000 kepada penganjur. Jadi anak jati yang berhukum, yang duduk kat berhukum, yang dibesarkan dalam hukum, terang-terang saya kata dengan saudara, saya tak bohong. Sampai hari ini saya tak pernah tukar alamat saya pasal saya nak jadikan kenangan abadi. Ni alamat saya Kampung Haji Abdul Hukum. Apabila ni lot rumah arwah mak saya dia ambil
Lot Umar 117. Apabila kampung ni terbakar, semua kawasan tu disatukan jadi 117. Sampai hari ini saya tak tukar IC saya. Saya nak jadikan kenangan abadi. Bapak saya terokal Kampung Padang. Tahun 38. Saya ditirikan seperti orang pendatang asing yang merempat di bumi yang nyata ni. Ataupun saya anak jati yang berhukum. Ini saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan. Saya harap perkara ni tuan-tuan dan puan, tolonglah siarkan pada akhbar. Jangan tindas rakyat, kesian. Contoh kawan saya ni, uncle ni saya kenal daripada kecil. Dia kenal arwah mak saya. Dia kenal arwah bapak saya. Apa nak jadi kalau orang macam ni yang ada geran, ada bukti macam keluarga saya dulu ditipu tau oleh UMNO. Dia nak pindahkan kami, saya masih ingat lagi ceritanya, dia nak pindah kat Rawang. Batu 16 Kampung Melayu Rawang tu, itu adalah untuk orang-orang berhukum pindah sana. Siapa nak pindah sana? Masa tu Rawang hutan. Bumi ini milik UMNO.